Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua Qasidah Pemerintah atas anjuran Qasidah sebentar tadi. InsyaAllah hadirin yang dikasihi Allah sekalian, tajuk tazkirah kita pada hari ini bertajuk Wal Asr, yang demi masa. Dan insyaAllah semoga dengan tazkirah yang disampaikan oleh Ustazah sebentar nanti akan moga-moga menjadikan kita hamba Allah yang dapat menjaga kepentingan masa dalam kehidupan. Tambahan pula, tak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Majlis dengan segala rasa hormat dan ta'zim persilakan. Bismillah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih anak anda, adinda yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua pengurusan Pondok Hidayatullah, masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah, rasa teruja dapat memijakkan kaki ke sini, khususnya datang bersama dengan rombongan satu band daripada KL. Subhanallah, semoga semua kita saling doa mendoakan. Paling pentingnya bahu kita saling tumpang menumpang, kerana kita sama-sama berkumpul dalam Raudatul Jannah pada tengah hari ini, pada petang ini, subhanallah, untuk berniat mudah-mudahan insya-Allah satu hari nanti kita akan bertemu, dihimpunkan lagi dalam jannah yang sebenar. Amin ya Allah. Maka marilah kita sama-sama berhajat, berdoa, minta sungguh-sungguh kepada Allah dalam seusai solat Jumaat. Sahabat-sahabat kita, para muslimin khususnya yang baru mendengar pesanan-pesanan Allah, ittaqullah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dan mudah-mudahan insya-Allah perhimpunan kita di Jumaat yang terakhir Sya'ban sebelum Jumaat akan datang, insya-Allah kita berada pada 2 Ramadan. Mudah-mudahan begitulah, kalau mengikut perancangan kita, mudah-mudahan wabalighna Ramadan, Allah sampaikan usia kita pada Ramadan insya-Allah. Ayo sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan Fatihah yang menambah berkat pertemuan kita, pengajian kita, himpunan kita pada petang ini insya-Allah, dan mudah-mudahan menjadi pahala juga kepada semua kesayangan kita yang telah kembali ke rahmatullah. Lagi nak datangnya Ramadan, lagi kita rindu sangat dengan orang-orang yang telah meninggalkan kita, kerana dulu Ramadan mereka bersama kita, dulu Syawal mereka bersama kita, kini telah tiada lagi, apatah lagi yang ini adalah Ramadan pertama tanpa mereka. Mudah-mudahan Allah bagi ketenangan, Allah bagi kekuatan, Allah bagi redha hatinya insya-Allah, dan kita hanya bermatlamat berjumpa lagi, melepaskan kerinduan di dalam syurganya Allah. Hadiahkan mereka doa, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Syaitan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Rasanya pertama kali saya datang ceramah, insya-Allah balik tak sakit leher dah. Ada sekejap pandang kiri, pandang depan ni tak berapa syok, tak berapa ramai depan ni. Kiri yang paling ramai, alhamdulillah. Takkan nak ceramah macam ini saja kan? Jadi apa pula orang belah kanan kata. Jadi sebenarnya dewan ini luas, tahniah, masya-Allah. Saya terkedu sebab pertama kali bertemu di TV Al-Hijrah. Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar ke? Ke saya salah orang? Tu dia bercampur-campur habis dah. Jadi saya tanya, yang mana satu jam Ustaz Abu Bakar ke?
tahulah mudir ke, timbalan mudir ke. Jadi saya tak dapat solutasi nama-nama siapa tanpa saya menyebutkan namanya satu persatu. Semua dhif-dhif kehormat khususnya sudah pasti tunjang utama Pondok Hidayatullah ini tidak mengurangkan kemuliaan mereka selagi mana ikhlas hati yang berbakti untuk agama Allah ini. Mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apatah lagi yang petang-petang Jumaat lepas menunaikan fardu zuhur, solat Jumaat khususnya orang lelaki, kemudian kita pun dah dapat makanan. Saya datang pula dengan rombongan daripada Kuala Lumpur. Saya dah tak kenal dah mana jemaah saya. Tapi yang pastinya mereka pakai ala-ala pink belacan hari ni. Boleh angkat tangan yang mana satu? Okey. Jadi mereka ni memenuhi van Al-Fawaz Travel datang ke sini. Bergerak daripada Kuala Lumpur tadi jam 5 pagi. Jadi bayangkanlah ya, 5 pagi. Saya tak pasti mereka masih lagi boleh input ataupun hanya output sahaja. Sebab daripada KL tadi 5 pagi kami singgah di Sungkai untuk solat subuh dan sarapan. Bertemu dengan Al-Fadhil Ustaz Arman, mudir ma'ahad di Sungkai tersebutlah. Kemudian meneruskan perjalanan terus ke TLDM. Kan asalnya ceramah di masjid, tapi dalam dewan yang begitu indah kerana katanya ramai sangat wanita yang uzur. Jadi saya bayangkan uzur tu 60-an ke atas lah. Rupanya uzur ABC Allah bagi cuti. Jadi tak jadilah nak ceramah dalam masjid, ceramahnya dalam dewan. So janjinya sebab mereka nak solat Jumaat, masjid dah digunakan untuk solat Jumaat, kita pun tak adalah nak minta lunch ke, bukan minta. Selalunya masjid bagi tahu nanti makan tengah hari kat tempat kita. Kita pun tahulah tak ada makanan. Tiba-tiba jangan balik dulu Ustazah, makan. Okey, jadi makan nasi tomato, sekian dimaklumkan. Kemudian dapat call, bukan call, memang Jajah dah bagi tahu dah Pondok Hidayatullah jemput Ustazah datang pukul berapa pun memang ada makan tengah hari. Saya kata sudah. Sana makan nasi tomato. Sini lagi power tak tahu nak cakap macam mana. Sebab dia kata Ustazah, apa tadi? Pisang, batang pisang, masak apa tu? Masak apa? Orang-orang Kedah tak punya kari. Gulai batang pisang lah. Gulai batang pisang, Masya Allah kan. Orang kampung je reti makan ni. Tapi orang yang tak berapa nak kampung, konon datang dari KL sangat tadi, semua licin. Okey, konon kenyang sangat tadi. Kemudian bila opah bagi tahu ni orang datang dari Kedah ni, gulai ni datang dari Kedah. Saya kata biar betul datang dari Kedah. Rupanya yang masak tu orang Kedah. Agak-agak lah daripada Kedah datangnya hantar ke Perak ni, macam lah orang Perak tak pandai masak kan. Jadi memang pure orang Kedah punya. Kawan pula dengan ikan masin, bertambah-tambah. Minta maaf lah bagi yang tak dapat rasa tadi. Minta Ustaz tambah stok untuk kejap lagi bagi kami semua makan. Alhamdulillah. Lepas tu sekejap lagi ni kami dijemput ke satu homestay. Katanya Ustazah makanan malam diawalkan ke pukul 6 petang. Jadi saya kata nak ceramah wal asr macam mana ni, ya Allah. Sampai ke dada dah. Jadi saya pun minta anak-anak kita ni letak kipas tepi Ustazah sikit. Ni kalau rostrum ni boleh letak tepi sikit. Biar orang macam nampak macam kurus tapi tak kurus. Tak faham? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Ustaz datang ke TV Al-Hijrah bulan berapa hari tu Ustaz? Baru lagi bulan 12. Okey, siapa yang peserta yang pergi TV Al-Hijrah hari tu? Cuba angkat tangan. Siapa yang ingat tajuk apa kita masa tu? Ingat dah ibu-ibu dirahmati Allah? Sudah tak ingat. Saya bawa hadiah besar ni, siapa yang ingat tajuk hari tu? Sebab yang paling comel sekali, saya tengah bersiap dekat belakang, bila pergi dekat ruang depan tu, rupa-rupanya orang lelaki pun nak join sekali. Jadi Jajah cakap, gini Assalamualaikum An-Nisa. Kalau hari Ahad memang orang perempuan je. Di Masya Allah rupa-rupanya para alim yang hadir ke TV Al-Hijrah tempoh hari, pengasas, pengurus, inilah dia Pondok Hidayatullah. Dan saya kata, ya Allah hebatnya mereka, tak pernah lagi ada tetamu datang ke TV Al-Hijrah bagi hadiah dekat TV Al-Hijrah dengan Ustazah. Jadi kami rasa, wah hebatnya, memang teringin sangat nak tahu tempat mana mereka ni. Saya bayangkan jujur je, muslimat dirahmati Allah, kan mana curug kampung mana lah nak pergi ni. Dah lah Wiz bawa kami tadi, van tak boleh lalu sebab ada palang apa entah. Ada orang kampung, orang lekir, pasal apa lah Wiz bawa ke sini. Tapi dia diam je, dia tak mau habaq kat kami.
Jadi van tak boleh lalu sebab ketinggian tak cukup. Suami saya Ustaz Azwan sampai turun ukur berapa jengkal kat atas tu, teruk benar. Jadi van tak boleh masuk, patah balik, sampai-sampai saya kata biar betul Pondok Hidayatullah sebesar ini. Jadi Masya Allah, tahniah, semoga inilah tempat cetaknya para bakal murabbi-murabbiyah ummah, amin. Kat sini ulama in the making, amin, insya-Allah. Sebab apa? Sebab dah berbelas tahun. Bukan mudah tempat seperti ini ingin bertahan belasan tahun. Apatah lagi sekarang ini bukan kita tak tahu. Kita dihenyak kiri kanan, atas bawah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah keberkatan. Ramainya kita berada di sini untuk ikhlas mencari ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berlangsung terus kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di atas muka bumi Allah. Jadi selagi mana kita berbuat perkara yang betul, insya-Allah yang betul-betul akan berlaku dalam kehidupan kita. Andai berlaku sedikit kegoncangan, kesilapan, kegelinciran, kita takkan mungkin lari daripada semua itu kerana kita adalah manusia yang tidak maksum. Kita bukan baginda Nabi kekasih agung Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita punya nawaitu, kita punya cita-cita ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita menyanyikan lagu Rindu Madinah tadi pun kita dah terbayang-bayang, terkenang-kenang. Bayangkan kalau kita dapat duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat, anak-anak yang Ustazah kasihi, pertemuan ini saya langsung tak berniat untuk menyampaikan kuliah. Sebab ini pertemuan kita yang pertama. Kan kalau nak berkuliah, saya tengok nama dalam buku pelawat ni, Masya Allah, ulama-ulama yang hebat datang ke sini dah. Perak ni tak kurang dengan ulama yang hebat-hebat. Saya menerima tauliah di Pejabat Agama tempoh hari, Masya Allah. Saya kata malunya duduk semeja dengan mereka ni. Terasa kerdil sangat orang yang paling besar ketika itu. Faham tak faham? Masya Allah, ilmu mereka luar biasa. Sudah pasti bersilih ganti menyampaikan ilmu di sini. Jadi saya tak layak berkuliah, apatah lagi untuk sekecapan. Cuma persinggahan saya cuma dengan nawaitu ingin mencantum ukhuwah fillah dengan orang lekir, boleh? Lekir ni kan? Dia sebutnya lekiang, lain. Lekir. Oh macam tu sebut dia. Oh Masya Allah, ni perak yang pure perak betul lah. Sebab orang kata perak ni ada macam-macam bunyi lah. Ada bunyi utara pun ada. Bunyi yang Ustazah tak boleh nak ikutnya pure gitulah. Memang tak boleh nak ikut langsung. Ni pertama kali saya datang kawasan ni. Lainnya kita kursus bahasa Perak pula nanti insya-Allah. Bila Ustazah tengok poster, diamanahkan pula pada Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu segala hari ni, diamanahkan untuk bercakap tentang wal asr. Semua kita tahu, ini Allah bersumpah demi masa. Jadi penting tak masa ni? Dulu masa sekolah, masa itu emas. Masa ibarat pedang. Betul kan? Cikgu-cikgu kita cakap. Maka macam penting sangat masa. Jadi kalau kita sebutkan masa tadi, opah mana datang duduk sebelah saya, temankan makan tadi, Masya Allah. Kenapa nak duduk pondok ni Ustazah? Masa ni diatur penuh dengan disiplin. Bayangkan anak-anak tengah menyanyi. Menyanyi dia kata. Kan duduk sebelum azan tu anak-anak baca lah macam-macam kan. Jadi dia kata anak-anak tengah menyanyi. Saya tu menyanyi apa? Maknanya dah datang kat surau ni. Maknanya azan dia pun dah duduk dah dalam surau. Kalau kat rumah Ustazah dalam seminggu rasa 2 kali dapat macam tu pun dah Alhamdulillah dah. Makna subhanallah, dalam keadaan yang Allah katakan solat tu kitaban mawquta, Allah telah tetapkan waktunya solat 5 waktu sehari semalam. Penghuni pondok yang syaratnya biasa nak duduk di pondok ni mesti masih sihat. Supaya boleh bawa dirinya berjemaah 5 waktu sehari semalam, boleh urus dirinya sendiri untuk menyusun jadual kuliah paginya, petangnya, malamnya, tanpa apa-apa alasan. Ini yang saya tahulah di mana-mana pondok pun. Dia tak terima pondok untuk belajar, untuk solat jemaah, tiba-tiba dah diusung dengan duduk atas bedridden, atas katil. Kan kalau atau wheelchair pun siapa nak tolak ke surau. Tak nak menyusahkan kawan-kawan dia yang masih boleh urus dirinya sendiri. Jadi Masya Allah, tabarakallah, saya tersedar seketika bila dia kata kat sinilah cukup 5 waktu berjemaah.
Bahkan terasa diri macam duduk dekat Mekah, Madinah. Belum azan kita dah tunggu waktu. Inilah waktu solat yang sangat hebat kesan dia pada diri. Kita selalu bertanya kenapa kita solat. Tapi tak dapat seperti yang Allah kata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita solat tapi tak boleh cegah perbuatan keji dan mungkar. Kita rasa kita sembahyang. Tapi kenapa kita masih dekat dengan perbuatan keji? Terkadang kita melakukan kemungkaran. Kat mana khusyuk solat kita? Salah apa kita? Kita dah belajar macam-macam. Rupa-rupanya bukan salah bumi Perak ni. Kalaulah aku jadi penduduk Mekah, Madinah, rasa solat aku memang khusyuk lah. Sebab 2 minggu duduk dekat Mekah, Madinah tu rasa khusyuk. Imam baca auto menangis. Kan imam sebab kita menangis. Padahal tanya nangis pasal apa tadi Kak? Tak tahu orang sebelah nangis, kita pun nangis lah sama. Saya bukan boleh dengar orang nangis Ustazah. Lah itu bukan hasil daripada tadabbur. Kan subhanallah, afala yatadabbaruna al-Quran. Kamu tak rasa kena explore isi Al-Quran. Tak rasa kena mengetahui isi Al-Quran. Apa yang mereka baca, mereka tahu ayat itu ayat ancaman, ayat azab atau ayat rahmat. Mereka tahu dengan nada suara mereka. Tapi kita yang mendengar hanya kerana dengar dia nak nangis, kita pun nangis sama. Subhanallah. Rupa-rupanya itu antara ciri mendatangkan khusyuk. Mungkin betul tapi tak sampai 10% pun. Ya mungkin tanah barakah, suara yang sedap, Masjidil Haram yang begitu luas, tapi tak sampai 20% pun. Jadi nak menjadikannya 90%, mencecah 100%, sebenarnya nawaitu kita ketika hayya 'alas salah. Kita banyak kejap lah, panjang lagi Zuhur ni pukul 4 pun boleh sembahyang lagi. Subhanallah, rupanya jangan tunggu dipanggil. Tengok anak-anak kita. Kan dah siap ke belum homework? Mama kan dah pesan, jangan tidur selagi homework tak siap. Mama kan dah pesan, jangan tengok TV selagi homework tak siap. InsyaAllah kerja anak ni kerja yang berkualiti. Sebab dia buat dengan jiwa. Tak payah kata nak belajar, makan. Tadi kami datang dengan kenyang kebanyakannya. Ada sahabat saya tak makan tadi. Saya kata rugi tak makan. Saya manusia paling untung. Sebab tadi nampak nasi tomato, ayam masak merah tu kita boleh jumpa kat mana-mana. Maka saya memang mengharap kat sini makan lauk kampung. Jadi tadi saya ambil satu sudu je nak jaga hati orang. Dah duduk satu meja dengan kita, datin-datin belaka kan. Kan tak makan dia kata sombong pula. Maka kita pun makan, Masya Allah kan. Makan sikit. Kalau dekat Hidayatullah tak ada makan nanti mampu aku. Itulah bahasa dia kan. Sebab duk mengharap pun duk bagi makan. Jadi Masya Allah rupanya makan tadi, subhanallah siap bertambah-tambah, tambah lagi. Yang tadi tu makan macam tak lalu. Teringat arwah mak kata, tak payah suruh belajar, tak payah suruh sembahyang, makan kalau orang paksa jadi tak lalu. Betul? Makan. Lah kita tak mau makan, nanti nak makan kat luar, nanti nak makan balik rumah makan dengan suami. Tak lalu nak makan, walau kat depan ni terhidang sedap. Subhanallah sebab bukan dengan jiwa, bukan dengan hati nak makan tu. Itu bab makan tu. Kan apatah lagi bab-bab yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Jadi fahamlah kita selama ini kita sembahyang ni sebab dipanggil oleh Allah atau kita memang tahu tanggungjawab kita, kita nak mendatangi Allah sebelum dipanggil. Kalau orang yang dipanggil oleh Allah sudah datang, itu belum cukup baik sebab tunggu dipanggil baru datang. Tapi belum dipanggil, kita sudah siap sedia. Jadi ibu tadi dekat pondok ni belum azan dah siapkan diri. Oh lagi setengah jam tak boleh baring ni. Kalau baring memang qalu innalillah terus ni. Terus masuk bilik air, wuduk lagi 10 minit, lambat lagi ni nak azan. Buka dulu, baca apa-apa amalan, Masya Allah. Jadi ready dah jiwa kita nak bertemu dengan Allah. Sebab tu bila Allahu Akbar, lupa dah apa yang kita sembang sebelum azan tadi tu. Sebab apa kalau kita dah azan masih lagi, oh Timah, anak Timah ni aksiden ni. Timah mana Timah yang hujung kampung tu rasa tu. Sebab anak dia yang suka merempit motor ni. Angkat takbir, rasa anak dia jantan baru habis SPM tu kot. Kan? Kita rokok pula, patah tangan ke patah kaki tu. Dah sujud tu hospital mana ni? Tante hantar sampai ke Ipoh tu kot. Dah kita pula tolong fikir untuk dia. Teruk berbenar kita ni. Sebab tu sebelum azan macam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu kita dah duduk menunggu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Pahala dah walaupun duduk sandar terlelap. Pahala dah tu, Masya Allah, tabarakallah.
Kan jadi satu demi satu pahala berhimpun dalam keberkatan. Sebab itulah kita rasa khusyuk kita sangat, solat kita sangat khusyuk dan berkualiti. So hari ini muslimat dirahmati Allah, bila kita berbicara tentang demi masa, kita menghimpunkan pelbagai usia ni. Ada anak-anak yang masih belajar, ada orang perempuan, ada ibu-ibu, ayah-ayah kita. Saya tak percaya ada korang lelaki datang kat sini. Rupanya seorang-seorang. Dan suami saya dengan yang bantu drive van pagi tadi, Masya Allah, saya kata, bang, ada homestay diorang bagi. Saya start je ceramah, abang masuk dalam tu, siap ada aircon, tidur dulu. Harap-harap ustaz tak cari dia lah. Kan Ustaz Abu Bakar tak carilah Ustaz Azwan suami saya. Sebab dia segan. Boleh ke ni? Saya yang bagi kuasa veto, tidur dulu. Risau muslimat daripada pukul 5 pagi tadi bawa van kan. Jadi Masya Allah, bagilah 2 driver kami tu, duduklah dekat dalam homestay tu. Nanti bila orang panggil makan, kalau makan lagi, sekian dimaklumkan. Jadi ustaz kata jangan lupa, nanti kalau makan jangan lupa abang, panggil abang. Jadi kalau tak ada makan, kita ajak Ustaz Abu Bakar pergi ngetih kat mana-mana, Masya Allah. Muslimat dirahmati Allah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bila Allah sebut sesungguhnya, ini penekanan yang seorang pun tak boleh kata, pasal apa Allah kata aku dalam kerugian? Bila Allah kata semua manusia dalam kerugian, kita hanya terima apa sebab Allah cakap macam ni. Kalau semua manusia dalam kerugian, cukuplah kita mengatakan jangan aku ya Allah yang dalam kerugian tu. Dan Allah tidak membiarkan kita memberi jawapan yang tidak pasti, sebab Allah akan menjawabnya sendiri. Tidak kita dalam kerugian kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, orang yang berpesan-pesan pada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, sudah pastilah kalimah sabar itu kita faham. Nak menyampaikan kebaikan, nak berpesan-pesan kepada kesabaran, muslimat dirahmati Allah, perkara kebenaran memerlukan kesabaran. Tak payah jadi pendakwah. 20 tahun dulu cabaran dakwah tak macam sekarang ni. Contoh ada ustaz-ustazah yang kata macam tu. Tak payah jadi pendakwah besar ternama hebat macam mana. Tak payah dapat pondok seluas seperti ini, tak perlu. Cukup kita jadi pendakwah dalam rumah kita sendiri. Cukup kita pendakwah kepada diri kita sendiri. Kita berperang dengan nafsu hari-hari. Ya Allah, patutlah Nabi SAW bagi tahu pada kita, ada lagi ni peperangan yang lebih besar, lebih dahsyat selepas ini. Para sahabat kata, ingat habis dah segala peperangan. Rupanya kita nak berperang saban waktu dengan mujahadatun nafs. Berjihad, kita berperang, kita melawan nafsu kita sendiri. Macam mana kita tak berperang dengan nafsu kita sendiri? Lebih-lebih lagi hari ini kita tak keluar rumah, datang perkara-perkara luar satu dunia dekat hujung jari kita, dekat depan mata kita. Subhanallah, kita tak tahu apa, suri rumah je, ustazah tak pernah keluar ke mana-mana. Tapi tahu hal seluruh dunia. Dari mana tahu ni? Dari dalam handphone kita, dari dalam TV kita. Kenapalah nasib aku duduk terperuk kat kampung ni saja. Seronoknya lah tengok drama tu hang. Suaminya romantik kan main, diusung ni dari kereta masuk dekat dalam bilik hang. Dokong kan. Syoknya kalau laki aku hidup lah, dia jentik-jentiknya muka aku ni hang. Sebab apa? Sebab kita tengok drama yang 2 jam je, sekian dimaklumkan. Yang pelakon-pelakonnya dapat gaji, betul? Cuba kita beribadah dalam rumah tangga. Kalau solat 4 rakaat berapa paling lama? 15 minit mungkin selesai. Kalau baca Quran 1 juzuk, bagi anak-anak yang hafal Quran ni, kita 1 juzuk 3 hari pun tak habis. Mereka Masya Allah tak payah tunggu 3 jam, 1 juzuk habis dah, insya Allah. Tapi kita muslimat dirahmati Allah, rasa beratnya. Sebenarnya ibadah yang paling panjang adalah rumah tangga yang kita bina ni. Subhanallah, celik mata dah jadi ibadah. Kejut orang sebelah kalau orang sebelah tak bangun lagi. Meniti bilik anak-anak nak kejutkan subuh. Subhanallah, semua yang ibadah. Jadi Masya Allah, sabarnya. Wa tawassaw bil haqq, nak sampaikan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita tak nak jadi orang yang rugi, ada dah catatannya dalam Quran.
Selepas Allah kata manusia dalam kerugian, maka aku tak nak jadi orang yang rugi tu. Pastikan kita kekal dalam iman. Kita sudah mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam rahim ibu lagi. Bala syahidna. Kita bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan kita. Kita diazankan, diiqamahkan oleh sang ayah yang benihnya bercantum dengan telur ibu kita. Lalu nama kita berbentikan dia, Masya Allah. Dikenalkan kita dengan nama Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita didodoi oleh nenek kita, ibu kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu orang dulu-dulu. Orang sekarang tidurlah mak nak main WhatsApp pun tak senang kau ni. Kan? Muslimat dirahmati Allah. Padahal letrik je tu. Main dengan kaki je. Tidurlah anak. Lepas tu kita tak sedar apa yang dikabarkan bahawa akhir zaman berapa ramai ibu yang melahirkan tuannya sendiri. Kita takut anak-anak kita, kan? Takut tinggalkan kita. Sedangkan dulu berapa ramai sahabat Nabi yang berpisah dengan anaknya hanya kerana iman. Iman tak dapat diwarisi. Kalau bapa beriman, anak tak beriman, maka dia tahu ke akhirat nanti dia tak boleh bersatu atau disatukan, tak mungkin. Jadi perjuangannya atas dunia ini. Kita dah diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala memandang kepada bumi Gaza, runtuh segala sekelilingnya, tetapi iman terus-terusan menumbuh, semakin utuh. Kita rasa macam dah hazaf dah, tak ada dah negara tu. Tapi kenapa masih wujud lagi bertebaran kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Daripada ibu-ibu isteri yang kematian suami, masih lagi memandang wajah sang suami yang berlumuran darah. Jumpa lagi kita dalam jannah. Kirim salam pada para syuhada Gaza. Mereka yakin bahawa si mati ni sebenarnya tak mati, akan berkumpul dengan para syuhada yang telah mendahului, siap berlumba-lumba bisik kat telinga, kirim salam kat si fulan, sebab si fulan hari tu pun syahid, kirim salam kat si fulan. Yakin mereka bahawa mereka itu sebenarnya tak mati, sedangkan mereka hidup di sisi Allah. Kita kalau nak bisik dekat saudara kita yang baru meninggal, betul ke ya Allah suami aku dekat dalam syurga sekarang? Betul ke mak aku dalam syurga? Aku bukan tak melihat dosa yang mereka pernah lakukan. Sebab tu tak henti lisan kita, ya Allah ampunkan dosa ibu aku, ampunkan dosa suami aku, ya Allah. Kerana kita pernah hidup dengan mereka. Mereka juga pendosa macam kita. Tapi kita menjadi tukang doa paling setia. Mereka muslimat dirahmati Allah. Kematian anak yang dibom, yang hilang serta-merta. Apa mereka kata? Jumpa lagi di dalam syurga. Yakin je mereka. Kenapa? Sebab mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. Iman. Jadi kalau kita kata, kenapa Allah tidak kesian kepada bumi Gaza? Kenapa Allah tak beri kemenangan, keselamatan kepada mereka? Dah terlalu lama mereka menderita. Jangan pernah melawan Allah. Jangan pernah mengatakan Allah zalim, kerana itu tidak sesuai dengan sifatnya Allah. Muslimin muslimat sepatutnya kita perlu perhatikan, selain pelajaran-pelajaran ibrah yang besar, kenapa mereka terus menumbuh dengan iman walau segalanya telah hancur. Kita takut anak-anak kita dibesarkan dengan utuhnya bangunan, dengan hebatnya segala yang berada di persekitaran, tetapi imannya semakin longgar, imannya semakin runtuh. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi sebut kepada semua kesayangan kita, biar kita hilang mungkin pelajaran, biar kita hilang mungkin kemalangan, tangan dan kaki dipotong tak melekat daripada tubuh. Ya, kita sedih, tapi jangan sampai iman yang hilang. Muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab kita mati nanti, kita nak bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Seperti doa Ustazah tadi, kita rindu tak dapat beramadhan lagi dengan mereka, kita rindu tak dapat bersyawal lagi dengan mereka. Tapi yakinlah di sana nanti di dalam syurga, pertemuan yang paling indah, takkan mungkin berpisah lagi. Hari ini mungkin kita tahu mereka pernah berdosa. Pohonkan ampun kepada Allah dalam istighfar kita, dalam munajat kita, dalam sedekah kita. Pahala sedekah aku ya Allah untuk almarhum ibu ayah aku juga ya Allah, untuk arwah suami aku juga ya Allah. Lalu dapat ditinggalkan anak yang soleh dan solehah, insya-Allah dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, syurga nanti tempat mereka. Amin.
Dan begitulah menyusulnya kita, kerana kita menjadi tukang doa paling setia dan hanya nak teruskan hidup atas dunia ini dengan iman. Persoalannya, di mana level iman kita sekarang? Masya Allah, kita rasa malu kalau anak orang lain berdiri di atas pentas straight A, lepas ni masuk universiti, dapat degree, master, PhD. Kita bangga-banggakan. Bukankah dunia akhir zaman menunjukkan orang profesional yang kononnya berpelajaran tinggi pun sangat mengaibkan, tidak berakhlak, bahkan kelihatan seperti orang yang meruntuhkan agama Allah atas muka bumi. Kita kata musuh kita adalah orang-orang yang bukan Islam, tapi berapa banyak bukti hari ini yang meruntuhkan agama sendiri adalah orang yang lisannya pernah bersyahadah. Astaghfirullahalazim. Jadi perbaharui, perbaiki dengan ilmu yang kita pelajari. Majlis ilmu bertebaran, tak mau yang hadir seperti ini. Ilmu boleh masuk ke dalam rumah kita. Ni sahabat kita tadi, Ustazah ni ramai dekat Google Meet ni Ustazah, mereka nak dengar sama kan. Semua kita tak ada alasan. Tapi Masya Allah, kita yang sentiasa beralasan, sebenarnya kitalah orang yang bermalas-malasan dengan agama kita. Bukan orang. Untuk kita jatuh, jangan salahkan orang. Sebenarnya diri sendiri. Man amila salihan falinafsi. Kita kena kejar, kena tamak, kena buat kerja-kerja yang melibatkan amal saleh. Supaya muslimin muslimat dirahmati Allah, kebaikan daripada amal soleh itu bukan pindah kepada orang lain. Mu buat, mu dapat. Sebab tu kita dipesan supaya kita istiqamah. Kenapa nak istiqamah? Bila istiqamah baru kita faham apa maksud ikhlas. Jangan cerita tentang ikhlas kalau kita belum istiqamah. Sebab ikhlas ni adalah puncak silibus yang tertinggi untuk kita faham. Aku ni dah ikhlas ke belum ya? Takkan dapat ikhlas kalau belum istiqamah. Hari ni buat, besok tak buat. Masa rajin je buat, masa orang puji kita rajin. Masa orang keji kita merajuk tak nak buat dah. Jadi kat mana ikhlas kita? Kalau kita benar-benar ikhlas, lillah, pasti hilang segala lelah, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini tanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita mati hari ini lalu tak terkabul doa kita wa balighna Ramadan, apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita cakap di hadapan Allah? Apa yang kita bagi tahu dengan Allah? Apa yang kita dah buat dalam masa yang Allah bagi? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tidak sedikit yang hari ini berusia 60 tahun, 70 tahun. Aku mungkin tersilap dalam hidup aku yang dulu, ya Allah. Demi masa ketika itu aku dalam kerugian. Jangan toleh ke belakang lagi muslim-muslimat dirahmati Allah. Buang ego, campakkan malu, rendahkan diri kita, hati kita untuk menengadah menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Banyaknya masa yang aku buang selama ni, ya Allah. Aku fikir aku bekerja siang, balik malam, membina rumah yang besar, anak-anak sudah boleh kubanggakan. Rupa-rupanya sekarang aku dalam kerugian. Anak-anak beroleh kejayaan, ya. Bukan mereka derhaka, tetapi mereka terpaksa memberi manfaat kepada ummah sehingga tak mampu menziarah aku sebulan sekali pun, ya Allah. Aku maafkan anak aku, ya Allah. Mungkin ada kelalaian aku dahulu saat membesarkan mereka. Muslimin muslimat, tidak ke syurga seorang anak yang memberi luka dalam hati ibu dan ayahnya. Tidak akan ke syurga seorang isteri yang tidak diredai oleh suami. Jadi hari ini perjuangan kita jelas. Apa yang kita buat lillahi ta'ala. Kita dah banyak buang masa. Dulu kita baik supaya bos kita naikkan gaji kita, supaya bos pandang kerja kita, lalu kita dapat pangkat yang istimewa. Mungkin anak-anak yang belajar ni nak khidmat supaya cikgu, ustazah boleh pandang kita. Buatlah sebanyak mana pun yang kamu boleh buat. Bila mana kita istiqamah, satu hari kita akan faham ini rupanya ikhlas. Walau hanya dapat sehari sebelum tarikh kita mati. Sebab Allah hanya pandang amal yang ikhlas semata-mata buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pondok Hidayatullah, kalau tahun pertama, tahun kedua bangunan secongit je mula, tak seluas ini. Berhenti dengan kecaman manusia kerana nesta dan kata manusia. Takkan wujud sampai hari ini, percayalah.
Sebab saya terkenang kerja dakwah saya di mula-mula. Suami saya sendiri menjadi saksi. Dulu kalau orang kata apa pun, dapat surat layang apa pun kan, ya Allah, balik mesti menangis mengadu. Sekarang ni kan dah tak sempat nak menangis muslimin-muslimat. Orang duk tengok je kat TV asyik nangis je Ustazah tak lalat. Tapi kat rumah dah tak sempat nak nangis dah. Yang tadi ada orang cakap macam ni, tengok WhatsApp tu tak sempat lah nak tengok biar orang nak kata apa. Yang tahu apa yang kita buat ni Allah suruh ke tak suruh. Yang tahu kita buat ni perjuangan yang Nabi suruh teruskan atau tidak. Jalan terus muslimin muslimat dirahmati Allah. Baru kita tahu bahawa dunia di belakang kita, kita takkan boleh patah balik. Subhanallah, Ustazah, kalaulah dulu. Sebab itu kitab Al-Tahzan Dr. Ain Al-Qarni mengatakan jangan sibuk dengan yang sebelum ini. Kita bermenung-menung, kalaulah dulu masa arwah suami saya ada, Ustazah, saya jadi isteri yang taat. Kalau masalahnya ketika kita isteri dulu, kita manusia tidak mentaati suami pun. Tak perlu kita canangkan, kalau suami saya boleh hidup balik, Ustazah, saya akan menjadi isteri yang paling solehah walau hanya satu hari. Persoalannya, boleh ke itu dimakbulkan oleh Allah? Takkan ada orang mati hidup semula. Tapi kita boleh perbaiki kesilapan kita walaupun bukan dengan orang yang sama. Kita pernah derhaka pada ibu dan ayah kita, kita tak boleh salam cium tangan mereka dah. Kita tak boleh kongsi rezeki kita dengan mereka dah. Kita tak boleh hantar ke kuburan makanan-makanan yang sedap. Makanlah mak, orang nak balik dulu, satgi besok orang ambil bekas ni. Mak makan ya. Kita tengok besok mak makan sungguh, Ustazah, tak ada orang dalam tu makan, tak ada. Kan ada lah penggali kubur ke apa yang makan, Masya Allah. Kita tak boleh kongsi rezeki dengan mereka dah, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Kita takkan mungkin boleh tebus semula dengan orang yang sama. Tapi Masya Allah, maha baiknya Allah. Terkadang hari ni kita jumpa orang baik. Pasal apa kamu ni baik sangat dengan makcik? Makcik, mak saya dah tak ada dah. Izinkan saya berbuat kebaikan dengan makcik. Saya buat baik dengan makcik macam saya buat baik dengan mak saya sendiri. Saya dah rujuk pada ustaz dan ustazah. Saya menyesal saya tak boleh buat baik pada mak ayah saya dulu. Allah takdirkan saya berjiran dengan makcik duduk seorang-seorang, mati suami, tak ada anak. Rupanya ini hikmah. Penyesalan demi penyesalan saya minta ampun kepada Allah. Saya tak dengar suara mak saya kata, mak dah maafkan kamu. Saya tak dengar. Tapi saya yakin dengan kebaikan yang saya buat pada siapa yang Allah hantarkan dalam hidup saya di dunia ini. Bila saya niatkan, ya Allah ampunkan dosa aku ya Allah. Sebab dulu aku tak sempat buat baik dengan mak ayahku. Allah tahu tak penyesalan dalam hati kita. Allah tahu tak taubat kita. Allah dengar tak istighfar kita. Allah tengok tak kesungguhan kita. Allah maha mengetahui. Orang boleh kata dulu dengan mak bapak duk derhaka sangat, lah ni dengan mak bapak orang lain pula buat baik. Sebab saya menguruskan jemaah umrah, saya selalu tengok, Ustazah, kalaulah saya dapat pimpin mak saya bertawaf, kalaulah saya dapat bawa mak saya bersa'i, kalau sekarang ni mak ayah kamu dah tak ada, tolong buat baik dengan makcik yang tak bawa anak ni. Tolong buat baik dengan pakcik-pakcik yang lemah ni, tolong. Pahalanya tu nanti makcik-makcik, pakcik-pakcik yang datang seorang-seorang ni sangat gembira dibantu oleh kamu. Sampaikan, minta dengan Allah pahalanya untuk mak ayah kamu. Jangan kita jumut, setan kata tu bukan mak bapak kau, apa kau buat baik? Sia-sia je kau buat baik. Allah tak pandang kita macam tu. Yang Allah pandang setiap kebaikan walau sebesar zarah pasti ada balasan baik dari Allah. Syaratnya ikhlas. Muslimin muslimat, jangan ditipu daya oleh iblis. Kau buat baik dengan siapa pun tak sama dengan kebaikan yang kau pernah buat dekat mak ayah kau. Dulu kau tak buat baik pasal apa? Sebab aku diri. Seperti taubatnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita juga pendosa yang bertaubat sekarang. Tapi kita tak macam Nabi Adam, mengaku aku yang salah, aku yang zalim pada diri aku. Kita bertaubat, tapi kita masih kata dah dia anak bang, dia patut minta maaf kat kita. Kenapa kita pula nak minta maaf kat dia? Ego masih merajai diri. Hari ini lagi seminggu genap nak masuk Ramadan.
Saya pesan daripada bulan Rejab, di mana-mana pertemuan majlis ilmu, jangan bicara tentang siyam, jangan bicara tentang qiyam. Kalau kita melangkah masuk ke Ramadan, kita masih ada dendam di hati. Dengan orang tu dendam, dengan orang ni marah, dengan orang ni tak bertegur siapa, putus silaturahim, tapi mengharapkan dapat pahala Ramadan yang menganugerahkan takwa. Tidak ada takwa kalau orang suka putus silaturahim. Tidak ada takwa kalau orang berdendam benci dengan kesalahan yang sedikit. Macam mana kita nak melangkah kepada Ramadan? Kita kata nak pahala puasa kita, kita kata kita nak pahala Quran kita kata kita nak pahala qiyam kita takut sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati. Pandang semua orang dengan kasih sayang, yang kecil, yang muda, ni anak-anak aku. Kalau mereka ni anak-anak aku, macam mana jahat dan jijik, aku tegur dengan ikhlas, sayang mereka ya Allah, sebab aku nak jumpa lagi mereka dalam syurga. Ini yang sebaya-sebaya aku ni, adik-beradik aku ni ya Allah. Sedangkan hari ni tak jumpa adik-beradik, sekali raya setahun. Adik saya duduk dekat London, Ustazah tak balik raya tahun ni. Rindu walaupun selalu buat video call, rindu nak jumpa. Bayangkan nanti dalam syurga yang kehidupan abadan-abada, kita tak jumpa adik-beradik kita. Pandang rakan-rakan sebaya ni macam adik-beradik kita. Kita nak semua masuk syurga. Ini rakan sebaya kita. Kalau kita tegur bukan dengan benci, kita sayang, aku yang buat ni pun belum tentu syurga ni, kan lagi kau yang tak berbuat. Jom kita buat sama-sama. Jom kita saling tegur, jom kita saling mendoakan. Ini orang menegur dengan sayang. Kalau kita nampak ibu-ibu, ayah-ayah kita, Masya Allah, tuanya makcik ni, tapi masih gagah diri pergi majlis ilmu. Kalaulah ajalnya dah dekat, ya Allah, biar perjalanannya ke majlis ilmu ni adalah kematian husnul khatimah untuknya. Maka yang tua kita hormat, yang muda kita sayang. Sebab inilah bagaimana mahar dan modal yang paling ringkas, mudah untuk kita masuk syurga Allah. Tapi hidup penuh dengan dendam, penuh dengan dengki. Tak boleh tengok orang lebih sikit, nampak kat media sosial, kita pula yang sakit. Kalau dah tahu tengok kat sini, hati kita sakit, jangan main telefon lagi dah. Faham tak faham muslimat dirahmati Allah? Main je lah kat kereta ke telefon mainan ke, main je itu. Tak payah dah main handphone. Asal tengok handphone, dendam kat orang. Tengok handphone, sakit hati kat orang. Kita nak hidup apa sebenarnya? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masya Allah, ringkas. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Rupanya dah dekat 1 jam. Betul kan? Saya sebenarnya bukan nak cakap pasal tu. Nak cakap pasal lain. Tiba-tiba datang kat sini, Masya Allah, tabarakallah, tengok semuanya wajah-wajah. Tak tahulah, seorang pun tak mengantuk pun. Tiba yang gitu, terus Ustazah ni cakap aku nak tidur ke apa ni, Masya Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita, jangan kita rugi. Sebab bila kita kata selama saya hidup 60 tahun ni Ustazah, saya rasa macam hidup saya ni tak guna. Saya buat macam-macam dah kebaikan, saya usaha macam-macam dah, saya doa macam-macam dah, tapi rasa macam sia-sia. Tak ada satu pun doa saya makbul. Kesiannya kita musliman, Allah tu baik sampai tara kalau kita buat satu sebesar zarah kebaikan, Allah pasti balas. Ini kan lagi kalau kata kat pondok ni Ustazah, yang khidmat saya, yang sapu sampah saya, yang mudahkan urusan guru saya, semua saya. Orang lain sedap-sedap je rehat. Apa yang kamu buat sebesar gunung kebaikan, mustahil tak ada kebaikan balasan dari Allah. Tapi yakinlah hidup ini bukan atas dunia ni semata, anak-anak, ibu-ibu yang saya sayang kerana Allah. Kalau kita rasa dah lama kita hidup 70 tahun belum bahagia, tanya di mana level syukur kita. Sebab nikmat Allah tak terhitung. Saya menulis buku Mengesot di Dunia Berlari di Syurga. Untuk apa buku tu? Setelah 4 orang yang saya bawa ke Mekah, muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana teringinnya nak pergi Mekah walaupun lumpuh, bedridden, walaupun tak ada kaki, dipotong kedua-dua kaki kerana aksiden dilanggar lori lepas SPM, 2 kaki tak ada, nak pergi juga Mekah. Boleh ke Ustazah? Boleh. Yang penting hatinya nak. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Jadi orang-orang yang macam ni di dunia ni mengesot. Tapi bila kami tengok, ya Allah, tak menghalang untuk bertawaf, tak menghalang untuk bersa'i.
Kami balik melaksanakan umrah, rasa nak baring je. Ustazah sakit kaki. Tawaf tak apa lagi, bersesak-sesak. Tapi sa'i tak larat ustazah sakit kaki. Dia tak ada kaki boleh gelak. Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Semua merungut sakit kaki. Syukurlah ada kaki. Kita ni dah lama hidup tak ada kaki. Diam terus ustazah. Faham tak faham? Ya Allah, baru aku sedar ni kaki ni. Sebab ada kaki yang rasa sakit tu. Dia tak sakit kaki sebab dia tak ada kaki. Tapi kita sanggup tak hidup macam dia tak ada kaki berpuluh tahun. Ustazah, saya hidup punya 2 kaki sempurna. Boleh naik motor, bawa kereta macam orang lain. Sampai umur saya habis SPM. Dia tak sama macam orang yang lahir-lahir tak ada kaki. Faham? Sebab setahun pertama dia masih tidur atas katil. Jatuhkan tubuh dekat tepi katil. Dia jatuh katil berkali-kali setahun pertama biasa. Sebab dia lupa yang dia tak ada kaki. Faham muslimat? Tapi kalau orang memang dari lahir mengesot, dia memang tak ada kaki, dia tak pernah tahu macam mana rasa ada kaki. Tak sama. Jadi kawan kita ni Masya Allah, sebab 18 tahun hidup ada kaki. Tiba-tiba tahun ke-19 tak ada kaki. Setahun pertama berapa kali gedebuk jatuh daripada katil. Setahun pertama ustazah saya berjalan, subhanallah, menggunakan tangan. Sampai dekat Mekah, dapat buat 4 kali umrah. Hanya dengan 2 tangan. Hanya dengan wheelchair yang dia bawa daripada Malaysia. Masya Allah, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Apa lagi nikmat Allah yang kita nak dustakan? Kalau hanya kerana kita kata, tak ada kaki, kita tak boleh hidup, kita tak boleh beriman, akal masih sehat. Kita masih sempurna, Masya Allah. Jangan bermenung hidup yang semalam, buang masa. Kita tak mungkin boleh lupa sejarah silam kita. Tapi kita menangisi, kalaulah dulu aku begini, kalaulah dulu aku begini. Tak ada makna apa. Hiduplah untuk hari inimu dan jangan buang masa hanya merancang untuk esok harimu. Pasal apa hang duduk termenung je hari ni? Saya busy ni ustazah, minggu depan kan ada majlis tu. Ya, seadanya saja. Sebab orang yang tidak merancang adalah orang yang merancang untuk gagal. Perancangan memang perlu. Tapi jangan sampai kau genggam masa depan seperti masa depan itu milik kamu. Sedangkan masa depan belum tentu mendatangimu. Jadi bekerjalah untuk hari ini. Rugi kalau sampai pukul 4 petang ni, satu kebaikan pun kita tak buat. Astaghfirullahalazim, teruknya aku ni puasa tapi tidur aja. Mentang-mentang Quran dah khatam 17 Ramadan hari tu. Subhanallah. Sebab tu mokcik-mokcik kat masjid berlumba-lumba. Kami baca sehari 3 juzuk. Orang tegur apa tak apa lah, yang penting laju. Itulah. Yang penting dapat khatam Quran. Lepas tu bila dah khatam 17 Ramadan, ulang balik ke dak. Ustazah nak buat kuih raya pula. Tu masalah dia. So tak baca dah Quran. Paling sedih malam 1 Syawal yang Rasulullah suruh raikan dengan ibadah, kita disibukkan dengan sambutan raya. Tak salah sebab itu memang malam kerakyat. Tapi kenapa qiyamnya sudah hilang? Kenapa Qurannya sudah hilang? Kenapa tasbih takbirnya sudah hilang? Sedangkanlah itu malam penuh dengan kemenangan. Kita dalam kerugian. Kita pernah muda, muslimat dirahmati Allah, kini kita dah tua. Tolong mudakan amal kita yang memang terlalu muda tu. Pandang, ya Allah Tuhan, dulu aku muda, aku tak berlari ke masjid. Sekarang ni aku dah bertongkat baru nak ke masjid. Tak apalah ya Allah, sama ada dalam perjalanan ke masjid, sedang berada dalam masjid, balik dalam masjid. Aku nak ya Allah, niat aku jitu satu hanya untukmu ya Allah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan lagi ulang kesalahan kesilapan yang pernah kita buat. Sebab tu bila kita betul-betul bertaubat, yang namanya taubatan nasuha, walau lazat mana dosa yang kita pernah buat, stop. Bagi tahu pada diri, itu dosa. Itu benda yang Nabi tak bagi aku buat. Kalau aku buat, macam mana aku nak dapat rahmat Allah? Kalau aku buat, macam mana aku nak dapat syafaat Rasulullah? Kalau esok lusa aku mati, apa aku nak persembahkan kepada Allah? Jadi stop. Stop, kita dah tak ada benda nak buat sebab dulu kita bermaksiat. Now kita nak ganti dengan apa masa lapang itu? Hanya dengan amal salihat. Kat mana kita nak tahu amal salih kalau kita tidak berguru dengan guru-guru yang mursyid? Masya Allah, hari ini kita dituduh, difitnah dengan kepelbagaian. Masalahnya guru mana yang mursyid ustazah? Saya tengok ustaz saja tapi perangai lebih teruk daripada anak murid sendiri.
Semua manusia ada kebaikan dan ada keburukan. Tolong bertemu dengan seseorang, aku hanya nak ambil yang baik daripada orang ni. Engkau hijablah aku daripada keburukannya, wahai Allah. Cuma bila ada orang kata hati-hati kawan dengan orang tu, aku dah kenal dah dulu. Maka muslimin muslimat, kita minta perlindungan Allah. Jangan sampai kita pun teraniaya, terzalimi di orang yang begitu. Jadi berkawanlah dengan siapa saja. Orang kaya jangan kawan dengan orang kaya saja. Orang miskin jangan terlampau merendah diri sehingga takut nak menyapa orang kaya. Kalau tidak, Allah tidak meletakkan. Kalau Allah cerita pasal solat, Allah mesti gandingkan dengan zakat. Why? Solat satu-satunya cara kita nak rapat dengan Allah. Zakat satu-satunya antara banyak cara, Masya Allah, yang boleh mengakrabkan hubungan si kaya dengan si miskin. Tak ada tembok pun sebenarnya. Orang kaya, kamu kena sedar diri, apa yang ada pada kamu tu semua pinjaman yang Allah tumpangkan rezeki orang lain pada kamu. Sebab tu ada zakat, sebab tu ada sedekah. Tapi kita tamak, halo, boleh aku punya, pasal apa aku nak bagi kat hang? Jadi akhirnya muslimin muslimat, kita tak ada cara nak membersihkan harta kita. Hari ini kekotoran hati, tak ada cara lain untuk kita bersihkan hanya dengan banyak beristighfar kepada Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Jadi kalau orang mengadu, Ustazah, pasal apa saya tak pernah bahagia dalam rumah tangga, dah tak ada nasihat dah. Malam tadi di TV Al-Hijrah, dari hati wanita. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Orang telefon, saya kahwin dah 5 tahun tak pernah bahagia. Saya kahwin dah 33 tahun, akhirnya saya bercerai juga, Ustazah. Kat mana saya nak cari bahagia? Muslimin muslimat dirahmati Allah, di mana kamu meletakkan Allah di hatimu? Itu je persoalannya. Jadi kalau rasa kita dah usaha macam-macam tapi kita belum capai bahagia, cukup dengan istighfar. Mungkin kerana dosa aku, ya Allah. Mungkin kerana dosa aku. Sebab dengan pengampunan dosa, kita tak rasa bahagia di dunia. Wallah, demi masa itu akan hadir. Apa masanya? Yang mana Allah jamin kiamat pasti akan berlaku. Dan setelah kiamat kecil, yakni matinya kita, kiamat besar, yakni hapusnya dunia, lalu manusia dihidupkan semula tanpa ada mati-mati. Orang dalam neraka yang diazab minta mati dengan Allah. Allah kata mati tu sendiri dah disembelih. Kau nak minta mati macam mana? Dan takkan ada sakaratul maut. Engkau diazab dahsyat kat situlah selama-lamanya. Engkau takkan dapat mati walau sakit tak terperi. Subhanallah, alangkah indahnya orang yang berehat-rehat di dalam firdausi syurganya Allah. Selama-lamanya mengecap nikmat. Macam mana nak dapat macam tu? Semoga air mata yang hari ini gantinya adalah senyum di akhirat yang berpanjangan di dalam syurganya Allah. Sebab tu ketika saya nak memberi tajuk buku mengesot di dunia, berlari di akhirat asalnya. Sebab dunia lawannya akhirat, betul? Tapi saya takut, saya nak tukarlah, bukan berlari di akhirat tapi berlari di syurga. Sebab takut berlari kepanasan dalam neraka, neraka juga cerita akhirat. Jadi Ustazah nak yang mengesot di dunia, lambang segala kesulitan, kepayahan, segala air mata. Usaplah air matamu. Mana tahu dek kerana tangis yang banyak jatuh atas dunia, masa demi masa yang kita lalui, rupanya inilah cara Allah untuk memberitahu riang ketika di dalam syurga. Tak percaya cerita ni ada dalam Quran. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Orang dalam neraka kata, pasal apa seronok sangat orang dalam syurga tu ketawa ria, wajah berseri-seri. Cuba tanya dia apa sikit, pasal apa syok sangat tu? Pasal apa kita tak layak jadi macam mereka? Mereka kata kerana dulu kami diuji lalu jatuh banyak air mata kami. Kami redha kerana kami tahu itu adalah takdir yang telah Allah tetapkan dalam hidup kami. Apa kata penghuni neraka? Kami pun dulu diuji, jatuh juga air mata. Tapi bezanya dengan penghuni syurga, mereka redha. Tapi penghuni neraka berkeluh kesah saat datangnya ujian. Lalu keluh kesah itu bersambung di tempat yang tidak ada hentinya keluh kesah. Itulah dalam neraka Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi masa ini ada kita berada di atas, ada kita berada di bawah. Jangan ikut perasaan sedih ketika kita berada di bawah sehingga berkurung kemurungan.
Macam-macam penyakit mental datang. Kita ada iman. Saat kita berada di tayar bahagian atas, jangan terlampau gembira, mendabik dada ni kerana hebatnya aku, kerana kayanya aku, kerana senangnya aku. Ingat roda tetap akan berputar. Jangan terlampau melayani kegembiraan dengan memandang dunia, sebab balasan tetap di akhirat yang kekal abadi. Jangan terlampau menangisi kesedihan, kerana kesedihan yang sengaja kita panjang-panjangkan, itulah lubang yang paling mudah dimasuki syaitan. Muslimin muslimat dirahmati Allah, minta kepada diri, sekarang kita muda, jangan tunggu tua nak beramal. Sekarang kita sihat, jangan tunggu sakit nak beramal. Sekarang kita ada lapang, jangan tunggu sempit untuk beramal. Jadi bila orang tanya, bila saya nak start berubah Ustazah, saya dah dapat panggilan haji ni, nanti ke bila dekat Padang Arafah yang tidak ada doa di hijab? Lah, sekarang kita kena berdoa, sekarang kita kena bertaubat. Sebab walau dah dapat tarikh nak pergi haji, belum tentu akak yang bertawaf di Baitullah, belum tentu akak yang duduk di Padang Arafah. Sekarang kita minta dengan Allah, Qurannya digandakan, sedekahnya dibuat walau belum Ramadan. Sebab walaupun kita berdoa wa balighna Ramadan, belum tentu satu Ramadan kita berada padanya. Maka bila orang tanya bila nak jadi baik, sekarang. Bukan tunggu tua, bukan tunggu pergi haji, bukan tunggu pencen. Jadi semua kita walaupun muda, tuakan amal. Yang sudah tua, perasanlah muda. Cik tak penat ke? Duduk kat bawah ni tak semut-semut ke kaki? Gajah dah ada ni Ustazah. Tapi sebab dulu tak duduk dalam majlis ilmu, biar pilah gajah ke apa ke, cik nak duduk juga dalam majlis ilmu. Macam orang muda duduk bawah. Tu yang duduk atas kursi tu dah tak berasa orang muda sangat dah kan. Saya tak boleh Ustazah duduk bawah Ustazah. Tak boleh langsung, bukan semut lagi dah gajah tu boleh keluar. Kan? Jadi ni mudakan rasa semangat kita. Sebab tu Ramadan pun dia tak sabar. Cik nak pergi solat tarawih Ustazah. Kenapa orang tua yang buat 20 rakaat, bukan orang muda? Sebab mereka perasan muda. Faham ya muslimat? Mereka tahu mereka takkan muda lagi. Ya Allah, tak larat, tapi takut inilah Ramadan terakhir bagi aku. Yang buat 20 rakaat tu tinggal imam, Bilal, dia orang tua je sekian dimaklumkan. Ya Allah Tuhan, subhanallah, ni saya cakap pada diri saya sendiri. Tapi kalau kita tak buat 20 pun, walaupun dia sunat, yang paling ringkas jangan tak dibuat. Sebab dia hanya datang setahun sekali. Tapi duk kejar tarawih sangat, isyak pula tak buat dah. Ba'diyah isyak tak buat pula dah. Pentingkan tarawih pula daripada isyak dan ba'diyah isyak. Yang Allah tinggikan darjat kita dengan solat fardu. Tapi Ramadan, benda sunat kita buat pun Allah pandang macam kita buat amalan fardu. Baiknya Allah, kita boleh repair masa yang berlalu, biarkan ia berlalu. Yang sekarang, jangan kita buang masa, rebut sungguh-sungguh peluang. Apatah lagi kalau Allah tambah dan tambah lagi usia kita. Boleh ibu-ibu dirahmati Allah? Okey, baru kuat insya-Allah. Ayah-ayah boleh saya tanya, okey ke? Oh, lagi kuat, takut lagi. Anak-anak yang belah sana tu, qasidah sedap-sedap tu, okey ke KO? Okey, tengok alhamdulillah. Ni yang syok datang Perak ni. Sejak saya dapat tauliah Perak muslimat, serat rasanya semua apa yang saya tak pergi, lumut pergi, dinding pergi, apa lagi nama kat Perak ni tak ada. Kan parit ada, Masya Allah. Kan tak ada tempat yang canggih macam Perak ni, subhanallah. Semua ada. Jadi Jaja tu duk menyusun jadual. Ustazah, Perak lagi je. Dah banyak penuh Perak panggil. Jadi muslimat dirahmati Allah, di sini tempat para ulama. Hadirkan diri majlis-majlis ilmu yang mereka datang pada kita. Patutnya kita datang pada mereka, betul? Masya Allah, hari ni jadi bahan fitnah tu pasal apa ustaz tu duk buat ceramah sampai seorang kena bayar RM50. Tak mampu, tak payah pi. Pi yang ni Ustaz Abu Bakar ada minta yuran kan dia datang ni? Tak ada. Pasal apa yang kita tak mau datang? Free of charge. Tapi kita kena sedar diri, Allah bagi kita rezeki, sehat, Masya Allah, tabarakallah. Fikir ni elektrik ni semua bayar pakai apa? Nampak tabung-tabung berjalan, mestilah ada rasa nak berinfak di jalan Allah.
Kita tak mampu bina jadi kontraktor, susun batu-bata, beli tanah, tak mampu. Jadi bila ada peluang duduk di sini, apa sahaja perjuangan untuk agama Allah. Semoga nanti RM1 aku ni jadi saham di akhirat. Apatah lagi yang RM100, RM1,000, syaratnya ikhlas. Boleh ibu ayah sekalian, anak-anak yang ustazah sayang kerana Allah, penat tak belajar? Oh tak penat, subhanallah. Penat tak belajar? Hafal Quran penat? Mengaku je lah. Ustazah tak nampak belakang. Penat ke tak penat belajar? Allah solehah sungguh. Takut dia aku nak kerahkan kepala. Angguk salah, geling pun salah. Belajar ni penat anak-anak. Sangat penat. Tapi kalau kita faham matlamat, tanpa ilmu, Masya Allah, takut hidup kita ni tak bercahaya. Al-ilmu kan nur. Ilmu tu seperti cahaya. Kat mana cahaya tu mudah untuk meresap masuk ke dalam hati yang bercahaya. Jadi jangan terpalit dengan dosa, kerana dosa boleh menggelapkan hati. Jangan terlibat dengan dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Sebab kita nak jadi hati yang bercahaya, ilmu mudah masuk, maka banyakkan lazim istighfar di lisan kita. Boleh? Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Apa saja zikir yang memahamkan kita ini lafaz istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Jadikan ia satu hiburan, jadikan ia kelazatan jiwa. Akui bahawa hari-hari kita ada dosa, maka kita kena bersihkan diri kita dari dosa sebelum balik bertemu dengan Allah. Jangan jadi manusia yang rugi. Kitalah orang yang illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah. Maafkan ustazah. Terima kasih banyak para asatizah bersama-sama. Ada teguran, tolong PM tepi, tak payah masuk kat media sosial. Sebab nanti kita tak jawab. Pasal apa ustazah tak jawab tu? Orang tengah mengata tak payah, orang macam ni tak payah jawab. Sebab terkadang cukuplah diam sebagai jawapan. Lagi dijawab, kalau orang tak suka, tetap kita jadi malaikat pun dia kata kita setan. Faham tak faham? Tapi kalau orang sayang, setan duduk depan dia, tai kucing rasa coklat. Faham tak faham? Sebab itulah kita kena hidup dengan kasih sayang. Jangan ada benci. Benci ni perangai iblis. Jadi moga Allah redakan kita, moga kita disayang Allah dan Rasulullah. Maafkan saya, moga-moga ada pertemuan lagi. Terima kasih Pondok Hidayatullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.